Kebajikan Guru dan Kaki Tangan mempersembahkan setiap pagi yang dilalui, setiap wajah murid yang disapa menjadi saksi perjalanan panjang seorang pendidik. Dalam setiap langkah yang pernah diatur, ada doa yang disembunyikan, ada kasih yang diserahkan tanpa suara. Halaman sekolah yang menjadi saksi berpuluh tahun, kasih ditabur tanpa jemu. Setiap murid, setiap rakan seperjuangan membawa secubis budi dalam kenangan. Inilah kisah seorang pendidik yang hatinya tetap di sini, di bumi ilmu yang pernah beliau suburkan. Biografi ringkas Puan Hajah Badariah binti Mahfuz telah dilahirkan di Klang, Selangor, merupakan anak kelima daripada 7 beradik. Tahun 92, tanggal 11 April penuh bermakna, dua hati bersatu di bawah restu keluarga. 5 permata lahir, iaitu 3 putera, 2 puteri. Penyeri keluarga menjadi bukti kasih cinta. Hadir pula tawanan manja, 5 cucu pengikat jiwa melengkapkan hidup yang penuh makna. Sejarah perkhidmatannya sebagai seorang guru bermula pada tahun 87. Dari SK Metodis Pelabuhan Klang, bermula langkah dari tahun 87 sehingga 98. SK Metodis menjadi madrasah awal, membentuk sabar, mengasah akal. Kemudian SK Sementa menyambut datang sehingga tahun 2005 bertugas kirang. Pada tahun 2006 sehingga 2012 di SK Taman Gembira, namanya harum menggilap generasi dengan senyum. Langkah diterus ke Sungai Kapar Indah, mendaki tangga pentadbiran megah sebagai penolong kanan pentadbiran yang cemerlang. Pada tahun 2013 sehingga 2016, jawatan itu disandang dan akhirnya takdir membentang. SK Jalan Batu Tiga Kelang jadi persinggahan gemilang, diangkat martabat. Jawatan guru besar pula disandang dengan hikmah, kasih dan budi yang cemerlang. Tahun 2019 membuka cerita. SK Batu Unjur menjadi rumah terakhir yang indah. Di sinilah kasih dan bakti bersemi nyata, meninggalkan jejak yang kekal bersejarah. Di bawah panji ilmu dan kasih, setiap langkah dipandu hikmah. Guru dipimpin, murid disemai bersih, melakar sinar, menegak maruah. Satu demi satu kejayaan diraih. Kurikulum menjulang nama sekolah dari peringkat daerah ke antarabangsa yang tinggi. Segala usaha disulam dengan tabah. Bersama warga, beliau berjuang sepenuh jiwa melakar kejayaan, menebar bahagia. Anugerah perkhidmatan cemerlang yang pernah diperoleh menjadi tanda budi dan dedikasi tiada tara. 3 dekad menyalakan cahaya dari pena, dari doa, dari jiwa. Kini langkah berhenti dengan rahmat, bukan noktah tapi hadiah yang berharga.